Hai korang, bakal-bakal ibu kat luar sana yang sedang mengandung. Mungkin 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Mesti korang selalu terfikir macam ni kan? Macam mana rasa sakit contraction tu? Macam mana nanti sakit nak push tu? Nanti misalnya normal ke, caesar ke, kita macam mana, baby macam mana? Dia akan selalu terfikir tau, terngiang-ngiang, menyebabkan makin hari kita rasa makin takut. Sebenarnya korang tak perlu takut untuk menghadapi situasi itu kalau korang tahu cara. Korang yang selalu fikir-fikir macam ni, jom masuk kelas dengan doktormu, kelas rahsia mudahnya bersalin. Supaya waktu bersalin nanti kita dah ada knowledge, kita dah faham apa perlu kita buat, macam mana rasa sakit contraction, apa perlu kita buat, macam mana kalau kita nak bersalin, apa perlu kita buat, cara untuk kita push dengan tenang. So kalau kita dah faham, kita nak hadap situasi waktu bersalin tu lebih mudah lagi. So kita tak trauma, kita tak rasa takut. Malah bila kita bersalin nanti, dia akan menjadi satu memori yang manis, satu memori yang indah sebab kita bersalin dalam keadaan yang well prepared. Kita rasa seronok. Nanti kita boleh tambah lagi. Nak tambah anak lagi tak? Okay. So korang yang nak rasa bahagia tu, nak mudah bersalin, korang boleh daftar kelas RMB, kelas rahsia mudahnya bersalin dengan doktormu. Seat limited untuk 30 orang terawal akan dapat harga istimewa. Itu cuma RM99 saja. Kalau tak, harga dia lebih mahal tau. So korang akan daftar sekarang dekat link di bawah. Daftar sekarang. Sementara ada seat lagi. Doktor nak tengok korang bersalin dengan sangat bahagia. Okay, daftar sekarang. Okay.